so. Okey, itu fenomena pembiasan cahaya. Pensel tu kelihatan bengkok. So, macam mana pensel tu boleh jadi macam tu? Okey, dia bengkok disebabkan oleh hal laju cahaya yang berubah apabila melalui dua medium yang berbeza ketempatan optik. Okey, macam mana pula kita nak tahu arah pembengkokan tu? Kita ada garis normal. Lepas tu kita ada dua medium, sama ada ditumpat ataupun kurang tumpat, kan? Sama ada ditumpat, ya masya-Allah, tumpat ataupun kurang tumpat. Okey, kita guna formula fast away. ST tu maksud dia slow toward. Okey, korang ingat macam ni je. Bayangkan korang ni pergi pasar malam, kan? Lepas tu kalau korang jalan laju, korang mesti jauh daripada orang, kan? Maknanya fast away from garis normal, jauh daripada orang. Okay, so maknanya kurang orang lah, kan? Jadi kurang tumpat. Faham? Lepas tu kalau korang jalan slow, kan? Kalau korang jalan slow, ya masya-Allah, kalau korang jalan slow, mesti sebabkan ramai orang, kan? Korang jalan slow sebab ramai orang. Lepas tu dekat dengan orang, kan? Terhimpit-himpit. Jadi korang dekat dengan garis normal. Ramai orang sebab apa? Sebab dia tumpat. Ramai orang tumpat, kurang orang kurang tumpat. Okey, jadi fast away kurang tumpat, slow toward tumpat. Okey, jom kita tengok dekat graf ni, bawah ni. Okey, kurang tumpat. Kalau kurang orang, korang jalan laju, kan? Kurang orang, korang jalan laju, maknanya kurang tumpat, laju. Jadi fast away from garis normal. Jadi jauh daripada garis normal. Lepas tu tumpat ramai orang. Korang jalan slow toward from garis normal. Dapat dengan garis normal. Sekejap dapat dengan garis normal. Dapat. Okey, macam tu penerangannya. Mula-mula, pastikan kertas berada dalam keadaan tegak. Kemudian, buat satu garisan melintang tepat di tengah-tengah kertas. Seterusnya, buat satu garisan menegak. Pastikan garisan tepat 90 darjah. Garisan ini ialah garisan normal. Buat panjang-panjang, ya. Selepas tu kita dapatkan sudut 7. Pastikan protektor ni berada pada 90 darjah tepat. Kita perlu buat sehingga 70 darjah. Gariskan sinar 7 dengan tepat. Kemudian labelkan darjah sinar 7. Wajib pastikan sinar cahaya tepat pada garis normal. Letakkan bongkah kaca pada garisan melintang. Jangan bagi sengit, ya. Adjust sampai garisan merah betul-betul sama dengan garisan normal. Okey, dah boleh mula buat eksperimen. Gerakkan kertas sehingga sama dengan sinar 7.
tandakan sinar biasan. Last sekali, lukis outline dan sudut. Dah siap kita punya eksperimen. Nak cari kejituan tinggi pembiasan cahaya atau dalam bahasa mudah, eksperimen pembelokan sinar cahaya apabila terbias.